Abi dah. Sekarang kita ada di Khao Chang Si. Khao tu bukit, Chang tu gajah, Si tu busut. So kita di area sini. Kita nak naik ni kot. View dari atas. Sangat cantik. Okay, lepas tu dah ada je orang lagi ke bawah tu. Jambatan dia so cantik. Lepas tu view dekat sana. Kita ada view dekat sana. Lepas tu kita di atas jambatan. Picture. Okey, banyak replika-replika buah-buahan dekat sini. Kita ada manggis atau mangkut. Lepas tu kita ada pisang, kita ada durian. So ada binatang juga. Cantik lah. Rumah Bali. So cantik. Lepas tu dekat sini ada punya jambatan tadi, Lansaka. So nice. Boleh. Macam-macam lah replika kat sini yang ada. So this is the trademark. So cantik. Kita naik ini. Kita naik Haila. Oh my god. Cantik. Ada yang naik tuk-tuk, ada yang naik Haila. Ikut Tok pergi rumah dia. Dari rumah anak dia. Setelah kita makan-makan di sana. Laju pula tu kan. Kita dah takut-takut nak turun ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wish, dahsyat rumah Tok ni. Wih, risau. Okey. Uyo. Cincah lah. Adventurous. Allah. Uyo. Jauh. Baru lepas makan dah mendaki. Hati-hati ada tai ayam. Okey, uyo cantiknya. Ni rumah Tok. Sudah sampai. Penat lah. Ayo. Ni rumah Tok. Bye. Ada anjing Jawa takut. Hari ni kita
Sekolah. Okey, soalan pertama. Apakah nama sekolah ini? Sekolah Anak Raja. Semua salah. Ni nak pergi 7E end up sampai sini. Gitu. Sampai ke pasar malam yang baru nak buka. Tapi macam banyak tak halal. Tapi sedang mencari. Kita makan kedai Tom Tam. Masih 7E. Berhenti mesti tak masuk. Kedai sudah meletup tu. Sekarang kita orang tak tahu dia kata ni ladang. Macam zoo kak. Macam tu lah. So kita masuk zoo. Okay. Lepas makan kita berjalan-jalan di zoo. Hitam putih. Inilah hitam putih. Oh, ada foreigner also. Oh, cute. Dia kunyah. Makan apa siap? Makan kotoran. Tapi kita orang dekat area sini lah. So kita orang macam ni dekat mall. Zohor dan berjalan di sini. Hi Kelly. Yes. Oh, jom. Jom. There's a lot of people because today is Sunday. Ada Aicha. So sekarang kita akan pergi, katanya lah kita pergi Walailak University. Dah pusing-pusing dalam tu. Jadi sekarang kita dekat area Sahatai Plaza. Macam dekat Pekan lah, kat bandar-bandar sikit. Let's go. Okay, sekarang kami dekat Walailak University. Tak behave ya anak-anak. Apa bang, kau nak suruh kita orang main pedal boat time-time nak hujan ni bang? Angin bergelora bang. Cantik. It's so beautiful. One of the top university. Lepas tu warna utama university ni adalah warna purple and juga warna orange. It's good. Buat video klip pula diorang ni. Dia macam dia lepas tu belakang sikit. Lela. Video dah lawa dah tapi suara-suara Lela. Foto kanan Sky Tower. Kita dekat sini nak naik. Lagi sikit dah nak sampai. Bayar 35 baht untuk naik Boulder Sky Tower. Cuaca hujan, but it's okay. It's good. Weh, lebat. Weh, ajan! Lebat. Oh my god, Masya Allah, so cantik. Ini jabatan gantung. Weh, sumpah takut. But it's satisfying to pay 35 baht. RM4 something je weh nak naik sini. Weh. Aku takut. Sini je. Puncak. Serius. It's satisfying. Dah turun.
beranak-anak tangga. Ciu. Kami ada kumpulan, kami dah berpecah kepada beberapa kumpulan. Kami kumpulan kedua. Okey. Jom turun. Hujan. Cucu. Dekat area laut, tapi tak tahulah nama dia apa. Tapi biasa ada pasar, petang-petang ada pasar. Cantik. Sebab dekat sana tu laut. Dekat sana tu laut. Sana tu. Tengok kat sini banyak orang-orang Muslim. Gerbang Thailand. Tapi nanti nak beli. Alhamdulillah. Aku nak makan